Okey, hai semua. Hari ni kita nak cuba jawab soalan trial bab 7 respirasi sel biologi. Okey, so kita akan mulakan dengan soalan trial Selangor 2025. Okey, persamaan berikut ialah proses metabolisme yang berlaku dalam mitokondrion. Okey, so kalau berkaitan dengan respirasi sel berlaku dalam mitokondrion, kita boleh markkan dia, maksudnya ini adalah respirasi aerob. Okey, sebab hanya respirasi aerob sahaja yang berlaku dalam mitokondrion. Okey, so ini adalah satu persamaan. Okey, sekarang ni soalan pertama, P dan juga Q adalah gas yang terlibat dalam tindak balas tersebut. Okey, dia kata gas. So, diminta kita kenal pasti apakah P dan juga apakah Q. Okey, so P. Okey, kalau respirasi aerob, okey, dia akan melibatkan apa? Dia akan melibatkan gas oksigen. Okey, jadi yang sebelum anak panah ni kita ada glukosa dan gas P. Jadi gas P ni kita tahu adalah gas oksigen. Okey, dan macam dalam YouTube video saya, iaitu respirasi aerob, saya ada bagi akronim untuk hafal persamaan untuk respirasi aerob. Okey, untuk persamaan respirasi aerob, okey, saya guna akronim ni untuk hafal, iaitu GOCAT. Okey, iaitu glukosa tambahkan dengan oksigen. Okey, so anak panah, okey, menghasilkan karbon dioksida. Okey, karbon dioksida, air, tambahkan dengan air dan juga tenaga. Okey. Okey, jadi kalau kita meshkan dengan persamaan ni, P itu adalah oksigen. Kita boleh tulis sebagai oksigen. Manakala Q tu pula akan refer kepada karbon dioksida. Okey. So Q tu adalah karbon dioksida. Okey, seterusnya kita tengok berdasarkan persamaan tersebut nyatakan fungsi gas P. So fungsi oksigen. Okey, gas P ni tadi adalah oksigen. So fungsi oksigen adalah untuk apa? Untuk kita oksidakan glukosa tadi. Jadi untuk mengoksidakan glukosa. Okey. Seterusnya, sekiranya bekalan gas P, okey, iaitu oksigen, okey, ke sel otot tidak mencukupi. Okey, tidak mencukupi. Okey, saya highlightkan. Tidak mencukupi. Terangkan apa yang berlaku kepada sel otot. Okey, jadi bila bekalan oksigen tak mencukupi, kita katakan keadaan ini oksigen kita adalah terhad. Bila oksigen terhad, macam kita dah belajar, okey, kita akan guna alternatif lain untuk mendapatkan tenaga, iaitu melalui fermentasi. Jadi dekat sini soalan ni nak kita explainkan pasal fermentasi. Okey, dan dia kata sel otot maka akan refer kepada fermentasi jenis fermentasi asid laktik. So kita akan explain proses fermentasi asid laktik yang kita dah belajar. Okey, yang pertama sekali, bila bekalan oksigen tak cukup kepada sel otot, okey, contoh sistem respirasi,
So, contoh sistem peredaran darah kita hanya bekalkan 100 oksigen, 100 kuantiti oksigen contoh. Okey, yang sistem darah kita bekal. Sistem peredaran darah kita. Manakala kita punya sel otot memerlukan 200. Okey. 200 oksigen untuk kita oksidakan glukosa dan dapatkan tenaga. Jadi sistem darah hanya bayar 100 sahaja. Okey, maka sel otot masih ada maka sistem darah masih berhutang dengan sel otot sebanyak 100 lagi oksigen. Jadi kita kata keadaan ini di mana sel otot mengalami hutang oksigen. Okey, sebab kenapa? Sebab sistem peredaran darah kita tak dapat nak bekalkan kuantiti oksigen yang cukup kepada sel otot kita. Oleh sebab itu, sel otot kita terpaksa ambil alternatif lain yang mana sel otot kita menjalankan fermentasi asid laktik. Okey, menjalankan fermentasi asid laktik. Okey, jadi apa yang berlaku adalah asid laktik ini, kepekatan asid laktik okey, so apa yang jadi bila asid laktik tu terkumpul dengan banyak ataupun kepekatan asid laktik yang terkumpul tinggi? Apa yang jadi kalau kepekatan asid laktik yang terkumpul tinggi? Maka dia akan menyebabkan kekejangan otot. Okey. So next. Okey, rajah 2.1 menunjukkan tisu J dan juga sel K yang menjalankan fermentasi. Okey. So sekarang ni disuruh nyatakan jenis fermentasi yang dijalankan oleh tisu J dan juga sel K. Okey, so ini jenis fermentasi. Jadi jenis fermentasi ada dua, iaitu fermentasi asid laktik dan juga fermentasi alkohol. Okey, tisu J. Okey, tisu J ni adalah sel otot manusia. Jadi sel otot manusia dia menjalankan fermentasi asid laktik. Okey, manakala sel K, sebenarnya sel K ni adalah yeast ya. Okey, dia bukan sel manusia, dia adalah yeast. Jadi yeast seperti kita tahu dia menjalankan fermentasi alkohol. Okey. So, kita dah selesai jawab soalan ni. Okey, untuk full video bab 7 untuk explanation by subtopik dah upload dekat YouTube channel saya, Bio Tutor. Saya ada sediakan link dekat ruang komen, boleh copy and paste dekat YouTube punya search bar. Okey, sekian, terima kasih.